cantik, muda, popular dan unjobling, pilih untuk tak boros dan kumpul aset. Kenapa agaknya orang muda sekarang mula fikir tentang emas? Saya terbaca satu artikel Cosmo baru-baru ni tentang unjobling. Beliau berkongsi bahawa daripada berbelanja secara berlebihan untuk memenuhi kehendak, beliau lebih memilih untuk menabung dan mengumpul aset, termasuk membeli emas. Dan bagi saya, ini satu mindset kewangan yang sangat bagus. Sebab duit yang kita ada hari ni, kalau semuanya habis kepada kehendak, esok kita mungkin tak ada apa-apa untuk ditinggalkan. Tapi bila sebahagian pendapatan kita tukarkan kepada aset, kita sedang membina sesuatu untuk masa depan. Contohnya emas. Emas boleh menjadi salah satu cara untuk kita menyimpan nilai kekayaan dalam bentuk aset fizikal. Kita boleh kumpul sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. Tak semestinya terus beli banyak. Emas juga boleh dijadikan sebahagian daripada portfolio simpanan jangka sederhana dan panjang, mengikut matlamat kewangan masing-masing. Yang paling penting, jangan tunggu kaya baru nak menyimpan emas. Kita menyimpan supaya satu hari nanti kita ada aset dan kekayaan. Tak perlu ikut orang. Tak perlu nampak mewah. Tak perlu tunggu gaji besar. Kalau mampu RM100, mula dengan RM100. Kalau mampu lebih, tambah sedikit demi sedikit. Sebab kekayaan bukan dibina dengan satu pembelian besar. Kekayaan dibina daripada disiplin yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau anda nak bermula bina simpan emas tetapi tak tahu nak mula dengan berapa, boleh rujuk video yang tersimpinkan. Saya bantu terangkan cara mula simpan emas ikut kemampuan dan matlamat kewangan anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.